Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda video berkenaan dengan MACD dan juga divergence. Macam mana anda nak gabungkan divergence MACD untuk anda nak mencari peluang entry. So, enjoy. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum semua, selamat pagi. So, video ni saya buat khas untuk anda untuk nak menunjukkan salah satu setup menggunakan MACD dan juga divergence. Baik. So untuk video ni saya nak tunjukkan kepada anda adalah current situation. Saya melihat dekat sini dengan menggunakan indikator MACD dan juga price action itu sendiri, kita nak melihat satu keadaan di mana di sini anda boleh lihat di sini harga keep going down, manakala kita melihat indicator is going up. Okay, indicator is going up, harga going down. Okay, cuma kita dah tahu dekat sini dia dah menjadi ada salah satu ketidaksamaan di situ dari segi harga dan juga indikator itu sendiri. So sekarang ni kita dah tahu kemungkinan harga nak naik, tapi apa yang kita nak kena tunggu adalah confirmation. Baik, so in order for you to tunggu confirmation, kita nak melihat kepada di sini harga dinaikkan. Kat sini anda lihat ada histogram yang sebaliknya, histogram yang okay. Histogram yang warna hijau ni kita ambil point yang tertinggi. Okay, kita ambil point yang tertinggi. Kita buat satu line yang mendata lah kan. Okay, kita ambil point tertinggi, line yang mendata. So apa yang kita nak tunggu adalah kita nak menunggu histogram yang berwarna merah sekarang ni. Kita nak menunggu ada momentum pembelian. Dia warna hijau juga, dan hijaunya tu lagi tinggi daripada histogram yang sebelum ni. Kita nak dia lagi tinggi. Kita nak dekat sini ada histogram hijau yang lagi tinggi daripada histogram hijau sebelum tu. Itulah confirmation untuk kita masuk belian. So nanti kita nak tunggu bila dah berlaku, saya akan kongsikan kepada anda. Sebab sekarang tak berlaku lagi, so saya boleh nak tunjuk lagi yang apa nak masuknya tak dulu lah. So sekarang kita tunggu dulu, nanti saya update. Okay, bye. Okay, tadi kita dah plot kan kita dah plot kita punya this one tadi. Sekejap. Okay, kita dah plot kita punya high untuk MACD yang belah hijau ni kan. Kita nak menunggu ini untuk break, which is ini dah break ketika pukul 11.10 ni tadi. 11.10 dah break, which is pada candle yang ini. Sekejap, saya lukis candle yang kat belah chart pula, which is candle ini. Ya, candle inilah. Okay, pada 11.10 tu, which is dekat situ dah ada confirmation katanya okay, now kita dah kata bullish dah mula ada. Okay, bullish dah mula ada. So inilah mulanya confirmation untuk kita nak go for bullish after breakout yang divergence tadi tu. So which is pada waktu itu anda dah mulalah untuk mencari peluang execute, peluang untuk buat decision lah, untuk buat decision untuk ke arah belian lah, which is kita buat pada pukul berapa tadi, 11.10. Okay, 11.10, stop loss maybe 10 tick within this range, within this within range ni lah. Within range ni adalah anda punya entry point. Within range ni, okay, within this range adalah entry point anda, which is lebih kurang dalam 10 point. So maybe anda ambil 1:2, so 20 tick, ataupun maybe 1.5. So long as 1.5 and above nisbah dia, I think should be okay lah. Alright, so this one kita menunggulah. Kita dalam keadaan long position dan kita menunggu sama ada ianya akan ke tipi ataupun tidak. Just let the market decide. Okay, for update now, okay, kita lihat sekarang ni ianya dah mula going upwards. Okay, dia dah mula bereaksi di sini, going upwards, hampir ke TP 1 nisbah 1 nisbah 2 lah. Kalau 1 nisbah 1.5 dah trigger lah, which is trigger kat sini. 1 nisbah 1 nisbah 2, risiko ratio 1 nisbah 2 belum lagi trigger. Cuma dekat sini kita dah nampak lah salah satu sign yang we can say bahaya lah. Okay,
Kita nampak dekat sini MACD dah mula cross back down. Waktu itu harga berada di sekitar-sekitar sini. Sekitar situ harga MACD dah mula cross back down. So which is anda boleh dah lock secure anda punya profit. Lock profit buat break even plus ke. Sebab dekat sini kita dah ada indication yang kemungkinan harga akan ke patah balik lah, membuat correction. So now we can say this trade adalah sukses. So macam tu cara kita nak menggunakan divergence dan juga MACD. Gabungkan MACD, divergence. How kita nak cuba participate movement divergence tersebut. Okey, moga bermanfaat. Jangan lupa untuk follow, like, komen dan subscribe. Gitu.